keluar dan masuk. Anak tinggalkan dekat masjid tadi. Berapa kali kami cari dia, sampai abang ipar saya semua pergi cari dia. Sebab manusia macam tu yang buat aniaya hari ni. Ya betul. Jadi itu saya kata, tak apa, kita uruskan nanti. Ramai-ramai nak pergi sana, pergi serang. Saya tak kisah kan. So yang penting dekat sini patutnya nak selesaikan dulu. Selesaikan dulu tak apa. Dekat sini tu nak kena selesaikan dulu. Tapi rupanya MPAJ Najib punya yang pegawai tadi rupanya sedang bercuti. Tak boleh datang. Itu yang abang kubur tu tak. Dia tak ada, dia cuti Isnin dengan Khamis. Apa tu tadi yang Najib mana? Yang dia telefon buat apa kalau dia cuti? Yang dia marah-marah Dia dekat cuti dia orang buat apa? Biarlah orang buat kerja orang. Dia cuti Isnin dengan Khamis dia Jadi cuti. cik, nanti bila dah selesai semua ni, kalau kami ke masjid, kami kena cari siapa untuk adukan hal ni? Biarkan je. Boleh polis. Orang lebih hari biarkan. Biarkan dia orang settle. So, untuk cover diri, baik kita report polis tak? Termasuk? Buat report polis, bagi tahu permit kubur yang berwarna biru yang dikeluarkan oleh hospital telah ditahan oleh pihak masjid yang mana dia tidak ada kuasa dari segi undang-undang untuk menahan permit kubur tersebut. Jadi sekarang ni cerita dia dah keluarkan borang kebenaran, kita dah mohon pada masjid, tapi permit biru tu dia tahan sedangkan dia tidak ada kuasa untuk menahan. Buat report yang tu. Kemudian panjangkan report tersebut kepada pihak JAIS, kepada pihak MPAJ. Jadi cik, report tu bila dah buat, kena buat kopi, lepas tu hantar kepada Pihak-pihak yang berkenaan. Ya. Kalau katakan pihak keluarga nak ambil tindakan pada pihak JAIS, pada pihak masjid, silakan. Kalau nak ambil tindakan undang, itu saya punya pandangan. Sekarang saya nak tanya sekarang kubur anak saya ni dari kebun Mikai. Kalau dia orang kacau, dia orang nak gali balik ke kubur anak saya? Kita pihak polis akan datang. Pihak OCPD, ketua daerah akan dalam perjalanan datang. Dia yang boleh bagi kata putus untuk meneruskan tanam dan tak ada orang boleh gali balik melainkan dengan perintah mahkamah. Sekarang ni jenazah bukan kes pembunuhan, bukan kes yang melibatkan mahkamah. So by right kita ada permit untuk ke bumi, tak ada orang boleh kacau. Nah, itu saja. Tak ada seorang pun boleh gali balik. Betul. Ha.